Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini Tuhan apa tuan-tuan? Tuhan Maha Pemurah. Tuhan ni kalau sekiranya dia berkira dengan hamba dia, orang yang derhaka dia, setitik ayam pun dia tak bagi dah. Tapi yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni, Masya Allah tuan-tuan, orang derhaka dia bagi. Rezeki dia bagi. Cuma dia tak bagi kasih sayang dia di hari akhirat esok. Yunfiqu kaifa yasha. Memberi rezeki Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Ni yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia bagi rezeki kepada siapa juga, daripada meluaskan rezeki dan kepada menyempitkan rezeki sekira-kira mengikut hikmah kebijaksanaan Allah. Allah nak bagi kat siapa rezeki lapang, Allah nak bagi siapa sempit rezeki. Itu atas bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat kepada maslahat hamba dia, tiada i'tirad atasnya, tidak ada objection ke atas ketentuan Allah. Kalau Allah kata dia ni aku nak bagi rezeki lapang, siapa tak boleh buat apa. Kalau Allah kata aku nak bagi dia ni hidup dia rasa susah, siapa pun tak boleh buat apa.